Pada video ini, admin akan kongsikan alur cerita drama dia, Imamku Minggu Akhir versi novel karya Siti Rosmiza. Amiruddin berhenti di tepi jalan sambil memerhati Humairah yang sedang bercakap di telefon sambil berjalan melintas jalan. Meskipun hubungan mereka diambang perpisahan, Amiruddin tetap rasa bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan istrinya. Dia tersentuh melihat Humairah menangis akibat kata-katanya sebelum ini. Namun, tekadnya untuk melepaskan wanita itu tetap kukuh kerana kekecewaan terhadap kesalahan lalu. Dalam keadaan itu, Rafiq muncul dalam keadaan cemas, memberi amaran agar Humairah tidak melintas kerana ada kereta yang datang laju. Amiruddin dan Rafiq cuba menyelamatkan Humairah dan Amiruddin sempat menolaknya ke tepi, menyebabkan dirinya sendiri dilanggar dan cedera. Rafiq pula turut terheret kereta semasa cuba membantu. Humairah bergegas ke arah Rafiq yang terbaring dengan muka berlumuran cecair merah dan kaca, manakala Amiruddin cedera parah dengan tangan patah dan kaki terseliuh. Di hospital, Humairah berang dengan Amiruddin dan melepaskan segala kekecewaan dan kesedihan yang terpendam. Dia menyalahkan Amiruddin atas penderitaannya. Dalam masa yang sama, Afifah hadir dan menunjukkan keprihatinannya terhadap Amiruddin. Humairah terdengar perbualan mereka dan memilih untuk beredar tanpa berkata apa-apa. Rakan-rakan dan keluarga mula berkumpul. Dalam kunjungan ke Wad Amiruddin, Datin Orchid dan Datuk Malik menzahirkan rasa terima kasih kerana Amiruddin menyelamatkan Humairah. Namun suasana menjadi tegang apabila Puan Sri Zabedah membuat pengakuan bahawa dialah yang mengupah orang untuk melanggar Humairah kerana tidak merestui hubungannya dengan Amiruddin. Kemarahan Amiruddin memuncak, mempertahankan isterinya dengan penuh emosi. Datuk Malik dan Nenek Bunga turut menempelak tindakan kejam Puan Sri. Rafiq yang menjadi mangsa akibat perbuatan ibunya mungkin kehilangan penglihatan mata kirinya, namun dia rela dengan ketentuan ilahi. Amiruddin mula menyesali tindakannya terhadap Humairah. Teringat kembali semua pengorbanan wanita itu. Dia menyedari cintanya masih kuat terhadap istrinya, namun kekeliruan dan rasa tidak layak menyebabkan dia tetap mahu melepaskan Humairah. Dalam perbualan dengan Amar, Amiruddin mencurahkan isi hati bahawa dia berasa kosong tanpa Humairah, tetapi tetap berkeras mengatakan cinta sahaja tidak cukup jika tiada restu hati. Amar menasihatinya supaya menghargai isteri sebelum terlambat, berkongsi penyesalan kerana gagal mempertahankan rumah tangganya sendiri dengan Lily. Amiruddin juga melawat Rafiq dan memohon maaf atas segala yang berlaku. Rafiq pula mengaku bahawa dia bersalah kerana tidak menegur ibunya lebih awal. Puan Sri akhirnya menyerah diri kepada pihak berkuasa. Dalam perbualan itu, Rafiq memberitahu Amiruddin bahawa Humairah mahu ke UK untuk menyambung pelajaran dan menenangkan hati. Akhirnya, Amiruddin membuat keputusan untuk meninggalkan Kuala Lumpur dan kembali ke kampung. Walaupun ditegur oleh Azman kerana keputusannya itu, Amiruddin tetap yakin bahawa perpisahan dengan Humairah adalah yang terbaik. Dia percaya dirinya bukan jodoh yang tepat untuk Humairah, dan melepaskan wanita itu adalah satu-satunya cara untuk memberikan kebebasan dan kebahagiaan yang layak diterima oleh wanita itu. Namun jauh di sudut hatinya, dia masih menyimpan cinta yang mendalam terhadap Humairah, meskipun dia tidak mengakuinya secara terang.